Assalamualaikum. Apa khabar viewers sekalian? Selamat pagi. So di pagi hari ini hari yang diberkati dan dirahmati dengan hujan yang turun. Hujan turun pun kita record. Okay, kita boleh test sekali DJI Action 5 Pro dengan mic wireless DJI Mini dalam hujan. Ada ngam tak ada ngam. Alright, so kita test tengok apa macam. Hujan-hujan pun kita masih boleh moto vlogging. Itulah tujuan asal kita beli. Saya beli DJI Action 5 Pro ni. So spesifikasi dia waterproof sehingga sedalam 20 meter katanya. Kalau dia punya maksud dia gadget dia ni original lah, tak diusir-usir apa, buka dia punya cover charging lah. So tanpa perlu pakai waterproof casing pun dia tetap boleh record. Dengan tambah pula DJI Mini mic wireless ni, so dia tak perlukan apa-apa adapter daripada tambahan lah. Dia terus pakai macam Bluetooth. So dekat situlah ada kelebihan dia sikit. Yang mana kelebihan dia tu yang saya boleh guna untuk yalah, action cam ni bukan semata-mata motor vlogging juga. Dia boleh dijadikan sebagai ala-ala dashcam lah untuk riding saya ni, sebagai bukti sambil kita tekan momen tu, boleh bantu sebagai bukti kalau ada apa-apa yang berlaku. So di situlah ada keperluan-keperluan dia. Selain tu bukan semata-mata motor vlogging, saya pun guna untuk kegunaan family saya, momen-momen yang menarik kita orang gunakan. Cuma kebanyakan hal-hal family saya tak masukkan lah dalam motor vlogging ni. Kita fokus kebanyakan vlogging yang tak melibatkan hal peribadi. Okay.